Cruising speed model Sporter S ni adalah sekitar 100 km sejam sebelum mencapai kelajuan maksimum iaitu 150 km sejam. Ketika kelajuan maksimum, motosikal ni sedikit tidak stabil. Maklumlah, ini adalah sebuah maxi scooter dan bukannya superbike. Ruang simpan juga luas iaitu sekitar 10 liter. Boleh memuatkan open face helmet, namun untuk full face dia tidak muat. Untuk fuel tank memang luas iaitu sekitar 13 liter. Ia menggunakan perincian superbike seperti twin hydraulic disc, adjustable rear suspension dengan juga upside down fork yang besar dia punya diameter fork ini. Lampu hadapan menggunakan LED sepenuhnya sama seperti bahagian belakang. Perincian model yang terdapat pada motosikal ini adalah seperti lampu di bahagian button-button handlebar ini. Sangat sesuai ketika tunggangan waktu malam dan juga dia ada tire pressure monitoring system. Juga screen TFT display 6.3 inci. Windshield juga memang tinggi. Harga yang ditawarkan untuk Sporter S ini bermula daripada RM17,888 dengan tawaran warna Sporty Red yang anda nampak ini dan juga Meteor Grey, warna kelabu gelap sikit.